Dalam siri Ramadan Satu Hari Satu Resipi Khairul Amin ni, satu-satunya resipi yang Kak nak buat tahu ni adalah resipi peach cobbler ni. Sepanjang Ramadan ni Kak Nak tak berapa sihat, jadi tak banyak yang dapat Kak Nak cuba. Kak Nak masak harian seperti biasa je lah, dengan dessert pun kadang-kadang beli ataupun buat yang simple-simple. Kak Nak dah letakkan di video bahan-bahan dan cara untuk buat resipi peach cobbler dari Khairul Amin ni. Yang first step tu sepatutnya ada serbuk cinnamon, tapi Kak Nak tak suka serbuk cinnamon, jadi Kak Nak skip dan cuma letak buah peach dan juga gula perang. Untuk bahan butternya, kita ikut je lah resipi Khairul Amin yang telah Kak Nak letakkan di video. Kemudian cairkan mentega, layerkan cairan mentega di dalam bekas, di dalam loyang bersama dengan adunan butter dan juga buah peach. Kemudian Kak Nak bakar di dalam ketuhar pada suhu 175 sehingga 40 minit. Tambah masa kalau tak cukup garing dan masak, dan terhasillah peach cobbler ikut resepi Khairul Amin. Sedap dimakan dengan aiskrim vanila. Pada Kak Nak, resepi peach cobbler ni agak manis, tapi bila makan dengan aiskrim vanila yang sejuk tu, dia boleh kurangkan sikit lah rasa manis dan lebih sedap lah untuk dimakan bersama keluarga. Selamat mencuba resepi peach cobbler.